Okay gang, hari ni saya nak review kereta Proton Saga MC1. So saya nak review Proton Saga. Owner dia malu, so dia dah beritahu saya serba sedikit. So saya akan cuba review serba sedikit yang ada. So jom. So kita akan start review daripada depan dulu. So kalau depan ni boleh tengok tak banyak benda tukar. Yang boleh kita nampak paling jelas nombor plate fancy. Owner kata frame 40, plate 25. Plate 45, frame 25 bang. Lepas tu yang setahu saya dia ada pasal lampu projector projector lamp LED. Berapa habis? Tukar LED putih je dah 120. Belum lagi pakai yang custom. Keras main kereta ni. So kat depan tu je yang ada. So kita next kita pergi ke tepi lah. Bahagian tepi paling lawa ni. Masa gigal cameraman ni. Sebelum apa-apa korang jangan tanya pakaian saya kenapa macam ni, sebab suka hati saya lah. Okay, next kita boleh tengok depan. Ada rim yang dipadankan dengan tayar bersaiz, mana saiz tayar? 205, 45, 16. Betul baca macam tu. Boleh tengok fitment dia, fitment 2 jari. Ni rim TE37 Sonic. Boleh tengok memang nampak original. Thailand, tak ori. Rim TE37 Sonic dipadankan dengan tayar bersaiz 205, 45, 16. Kalau boleh tengok caliper standard dah spray, tapi ada calar sikit, tak tahu kenapa owner terlalu ganas untuk dunia yang nyata. Dalam ni dia dah tukar suspension. Suspension apa bang? Adjustable HKS. Abang ni orang kaya lah. 4 batang dah berapa? Ni 4 pasang. Adjustable 4 batang. Berapa habis? Adjustable saja 1400. Adjustable saja 1400. Tadi dia sembang habiskan semua sekali. Terusan lah. Rim aku tahu saya sebab aku siap trade in semua. Oh. Trade rim aku so tahu nak harga ni rim ni trade in, so sebab tu lah. Okay, next. Depan dia sebut ke? Ke belakang. Oh, belakang je ke? Oh, kau kencing aku ke? Tak apa ni? Bukan 44. 44 lah? 44 kan? The fuck bro? Okay, next kita ada ni. Ni apa nama panggil? Door handle. Ni cover chrome cover. Berapa habis? 44 batang nak 44 pasang. Dekat Shopee RM30 korang boleh pakai. Berbaloi. Sebab pakai tu je dah clean dah kereta. Bawa pakai tu belum buat apa-apa lagi. Ni pun sama Ni sekali ke apa? So ni 30 lebih, ni 30 lebih. Campur 60 lebih. Memang smart and sporty bro. So belakang pun sama, adjustable. Boleh tengok dekat dalam tu dah kotor dah. Owner mementingkan luaran saja bersih, dalam kotor. Okey. So rim yang sama. Tak pernah lagi tengok orang depan pakai lain, belakang lain. Bukan kereta drag. So saiz tayar pun sama. And fitment pun 2 jari juga. Saya dah pernah racun owner untuk buang daun pisang dia untuk buat slam, tapi dia tak nak dengar. Biarkan. So beralih ke belakang. Wow. Abang kena sponsor. Ni sponsor. Kereta ni sponsor. Ni racing sport. Kat mana ni bang? Abang buat kat mana ni? Sampai dapat stiker ni. Dekat RS Melaka Batu Berendam. Racing sport Batu Berendam Melaka. So belakang ni paling menawan ni. Owner kata dia banyak buat belakang sebab apa? Sebab orang tengok belakang. Sebab macam dia dah cocok kan. Dia cocok tengok depannya. Dah potong. Kiranya kereta dia paling selalu kat depan je. So orang akan tengok bontot dia je. So start kita ada Albino. Albino ni berapa habis? 900 kan? Albino ni Albino V1 untuk Saga. Harga je 600 lebih Shopee. So upah pasang berapa? Okay, upah pasang kat kedai dia 40 lah. Kalau kedai lain tak tahu lah. So harga dia 600 lebih sepasang. Lepas tu nombor plate. Nombor plate pun fancy. Ni rasanya harga sama lebih kurang depan. Lebih kurang kan? Lebih kurang lah, bawah 100 lah sama dengan depan. So stiker ni lama tau. Lama tampal. Daripada kereta ni keluar hilang lagi. So dia nak tunjukkan kat semua orang lah yang kereta ni padu. Handling by Lotus. Ni Kuala Pilah dia pegang ni. Kuala Pilah. Betul-betul, tak tipu. Setiap Jumaat malam, Ahad malam, dia lah. Okay, ni exhaust yang dia pasang. Ni exhaust 3,5. Ni exhaust regu 3,5 inci. Buang tabung belakang saja. Bunyi nanti kita bayung insya-Allah. Sebab saya tak bayar minyak dia kan. So itu dia dekat belakang ni. Smart. Memang kalau orang tengok kat belakang nampak macam clean gila lah. Same goes to tepi. Ni luaran dia itu saja. Smart. Clean lah kereta abang. So next kita review dalam pula. Interior dia menawan juga ni. Kaki saya buka kereta orang, tapi tak apa. Ui, esas weh. Dia pasal esas weh. Oh bukan tu apa? Oh Defi. Defi weh, ingat esas. So kalau kat dalam ni nampak macam standard lagi. Owner kata nak tukar Recaro, tak tahu lah. So first kali yang kita nampak kalau buka ni confirm lah Defi. Okay, Defi sekejap lagi kita tengok. Sebab kat belah sana, kita buka pintu sana sekejap lagi. So boleh tengok karpet dulu. Karpet dadu. Ni memang orang kata apa? Player baru nak berkecimpung dalam motorsport ni. Inilah dia. Ini barang dia. Memang tak ada barang lain. Ni lah. Last sekali esas. Alright. So kita nak review dalam je. So Defi ni ada 6 beradik.
Kejap lagi kita payung dia punya ni. Kita review satu-satu dulu. Ya abang ni pasang nose tu. Baik doh. Ni apa bang? Lampu. Benda dah mana? Lampu bawah ha. Alamak, cakap lampu. Ya, lampu kaki lah, lampu kaki. Bro. Ni lampu kaki. Ingat nose tadi. So kira dalam ni tak berapa banyak sangat dia buat lagi. So, ni mahal. Dia pakai dashcam 7 my. Ni berapa habis? Ni 500 lebih. Ni kualiti memang cun lah. Kalau korang nak buat record biasa okey, nak jadikan dashcam okey, semua okey. So, okey kejap kita nak payung Defi dengan lampu kaki. Walaupun tak nampak kot. Okey. Jom. Okay, kita nak try review. Okay, Defi dulu. Kita tengok Defi dulu baru kita tengok lampu kaki. Okay, let's go. Oi, belanja tu. Memang belanja. Saya nak nganjing lagi sekali kali ke-8 lah. Bang, cuba tekan minyak. Tu je. Kenapa tak lebih kosong? Tak nak. Alright. Okay. Nose. Oi, nampak? Okay Dia ada pelbagai colour. Yang ni abang habis berapa buat? Yang ni 50 je Shopee 50. Kau pasang? Buat sendiri. Okay Oh memang belanja lah kereta. Kira kalau jalan malam ni hiling-hiling layan lah. Layan. So guys, itu saja daripada saya. Saya saja buat review ni walaupun tak ada orang tanya. So saya harap korang boleh bagi idea untuk seterusnya. And thanks for watching. Do subscribe and like my video. Jadi saya tak tahu nak cakap apa dah sebenarnya. Saya dah penat ni, puasa ni. Dari pagi tadi berlari-lari kan. So itu saja. Kalau korang nak check out atau tahu lebih menarik tentang kereta ni, korang boleh check out dekat description. Saya akan letak account TikTok dia. So itu saja. Terima kasih.